Pemain Johor Darul Tazim, JDT, dan Harimau Malaya, Arif Aiman Hanapi sememangnya tidak melupakan asal-usul beliau yang lahir dan membesar di Pahang. Baru-baru ini, kelibat Arif Aiman telah dikesan di Atabara Arena Kuantan untuk mengunjungi pemain-pemain muda akar umbi yang di bawah sediaan Kuantan Sosicer Kids. Pihak Kuantan Sosicer Kids juga mengucapkan terima kasih kepada Arif Aiman di atas kunjungan tersebut serta mendoakan agar Arif terus berjaya di masa hadapan. Menerima kunjungan Arif Aiman di Atabara Arena. Terima kasih kerana sudi berkunjung dan semoga terus berjaya di masa hadapan, ucap Kuantan Sosicer Kids laman TikTok. Video kunjungan Arif Aiman ke Kuantan Sosicer Kids itu telah tular di TikTok dengan kini jumlah tontonan sudah mencapai 479,000 kali tontonan. Arif Aiman juga sempat menyantuni anak-anak Kuantan Sosicer Kids dengan menurunkan tanda tangannya selain bergambar dengan para pemain cilik di situ. Tiada angin tiada ribut, pasukan Johor Darul Tazim, JDT, didakwa memiliki 2 orang pemain tambahan yang akan bersama skuad Harimau Malaya, Hector Hevel dan Hakimi Azim. Pengumuman senarai pemain Harimau Malaya pada Khamis mencuri perhatian ramai apabila jurulatih, Peter Klamovski memanggil seramai 38 nama untuk menyertai 3 fasa latihan kebangsaan. Daripada 38 nama tersebut, seramai 14 pemain merupakan pemain dari Kelab Gergasi Bola Sepak Tanah Air, Johor Darul Tazim, JDT, diketuai Matt Davis, Arif Aiman, Shihan Hazmi dan Fergus Tierney. Menerusi senarai nama yang dikarang oleh pemerhati bola sepak Johor, Juan Budiman pula menceritakan sebaliknya apabila JDT sebenarnya diwakili 17 pemain ke kem latihan Harimau Malaya nanti. 3 pemain yang dikemas kini oleh Juan Budiman adalah Hector Hevel, Hakimi Azim dan juga Safawi Rasid yang sememangnya pulang ke JDT setelah berakhir tempoh pinjaman. Pengendali Harimau Malaya, Peter Klamovski mendedahkan sebab di sebalik pemilihan Junior Elstal dan Hong Wan dalam kem Harimau Malaya kali ini. Sebelum ini, nama kedua-dua pemain Johor Darul Tazim, JDT, itu berada dalam senarai 38 pemain yang dipanggil Klamovski untuk 3 aksi antarabangsa. Pemilihan Hong Wan dan Junior Elstal dalam skuad terbaru Harimau Malaya dilihat satu kejutan buat ramai peminat bola sepak Malaysia. Meskipun begitu, Klamovski memaklumkan kesungguhan mereka terutama Hong Wan mendorong beliau memilih mereka menyertai kem kali ini. Hong Wan sudah berlatih beberapa minggu sehingga akhir musim bersama JDT. Beliau berlatih dengan baik dan kelihatan mantap serta nampak bersedia untuk bermain, katanya dalam sidang media di Wisma FAM. Saya sudah melihat sesi latihan beliau nampak cergas dan bersemangat. Kita membawanya masuk ke kem untuk mendapat peluang ini.